Sujin. Wah, cantiknya baju awak hari ini. Ini baju hanbok kan? Hai Aiko. Ya betul, ini baju hanbok. Saya memakai ini sempena Hari Budaya di sekolah saya hari ini. Wah, cantiknya baju awak. Ini baju kimono bukan? Ya, ini kimono. Pakaian tradisional dari Jepun. Kimono biasanya dipakai pada majlis istimewa seperti perkahwinan, upacara teh atau sambutan tahun baru. Kimono ini diperbuat daripada kain sutera dan bermotifkan bunga sakura, lambang keindahan dan harapan baharu. Saya juga memakai obi di pinggang. Obi ialah tali lebar yang diikat di belakang membentuk reban besar. Obi bukan sahaja hiasan tetapi juga berfungsi untuk menahan kimono supaya kemas. Cantik sungguh Aiko tadi kan? Saya suka motif bunga sakura pada kimono. Hanbok ini terdiri daripada dua bahagian. Jogeri baju jaket pendek dan cimah kain labuh. Sekian daripada saya, Nurhana Khalidah Dan Auni Alisha dari SK Metodis Pelabuhan Kelang. Arigato. Kamsahamnida.